bernikah tu bukanlah jalan untuk kita bersuka-suka menghindar daripada maksiat. Menikah tu adalah salah satu, ni I bagi tu young generation. Ramai orang yang generation sekarang kan, seolah-olah menikah tu hanya untuk apa tahu? Untuk ni je, untuk lepaskan sedap je. Ingat nikah ni dia sangat, orang kata apa, dia very intense. You need to understand apa maksudnya perkahwinan. Perkahwinan ni bukannya macam main-main sayang. Perkahwinan adalah big deal So kalau you tak betul-betul fokus kahwin, baik kita jangan kahwin. Okay, bukanlah akan nak cakap apa. Sebab kahwin ni dia adalah salah satu benda yang kita sama-sama agree. Bukannya sebabkan sama-sama suka ke apa. Percaya, bila kahwin ni, you dah set mindset you, apa kata, bergaduh ke, salah faham ke, apa ke, jangan invite orang lain. Ingat, banyak sekarang, all the new generation, they always bring other people to solve the problem.